Saya kongsikan balik zikir yang dikongsi oleh Diana Rafar, iaitu zikir untuk magnet rezeki, menyelesaikan hutang dan memudahkan urusan kita serta dikurniakan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat ke-17. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Surah Al-Anfal ayat 17. Kemudian selawat ke atas Nabi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada amalan ini. Terima kasih Diana Rafar yang sharekan doa-doa dan zikir untuk kita amalkan bersama-sama dan mendapat manfaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin.